sumpah video ni macam huru-hara sebab I dah lama gila tak buat video untuk YouTube. So dia macam I need some preparation. Cool. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, I know YouTube I ni dah memang besaran gila. Last video I 2021 macam tu, and now 2024 already. I tahu, I rasa tak ada orang pun tunggu I, tapi if you guys tunggu I, thank you so much for still supporting me as my subscribers. I perasan subscriber I macam makin naik jugalah. And sebabkan tu I rasa macam okay, aku kena sambung my YouTube so that macam my subscribers tak kecewa kan. Tapi you know, I tak tahu what content should I do. So itu yang buatkan I procrastinate daripada dulu sampai sekarang until today. I nak buat video ni because this is the most expensive bag I ever bought. Quite mahal lah bag ni kan. For me, tak tahu lah, macam some people can afford buy this bag every month ke every year, tapi this is my most expensive. So macam I need to do video for this. Of course korang dah tahu bag apa sebab I dah letak title. Tapi kalau korang pejam mata title tu korang tak nampak dan korang just by tengok logo ni, korang rasa brand apa? I pun tak tahu brand ni. Dulu waktu I perasan, I macam brand apa ni? Tapi I macam tak ada rasa nak beli. Tapi macam bila tengok orang pakai, orang review macam oh best lah bag ni, macam nice, macam something yang I rasa I need to have to macam tu. Jom kita unboxing now. I literally tak buka lagi. Memang I simpan barang ni dah sampai lama. Barang ni memang sampai lama, tapi macam I simpan sebab I nak buka dengan korang. Cik, dah lama gila kan? Awkward. Wait, I tak tahu macam nak buka dia. Literally just sumpah, aku tak ready apa-apa. A few moments later. So, I dah buka habis. The bag is Tada! yo. Ini brand dia sometime, okay? Buka dia punya ni. I dah lama tau cari bag yang macam ni, macam yang boleh letak laptop semua kan. Yang nice lah, cantik macam tu. So macam bila I nampak bag ni macam okay, cantik, tapi harga dia macam agak mahal. So I macam okay, tahan dulu, sabar. Harga dia sumpah cantik gila. So this is the bag. Sorry kalau korang nampak mata I macam melilau, sebab bukan melilau, macam bukan kat korang. I literally just filming my video guna phone sebab Weh, apa aku buat? Hi guys, korang dengar tak? Sumpah I baru je pasang mic. Daripada tadi mic dekat sini tapi I tak connect dengan phone. Okay, tak apa, kita teruskan. I harap korang dengar je awal tadi. Kalau tak dengar, I letak subtitle lah. Okay, so this is the bag. Cantik, warna dia cantik. Warna dia macam soft tapi macam adalah gelap-gelap juga. So ni belakang dia dan dalam dia macam I excited tengok dalam dia sebab macam ni kan, tapak bawah. So just letak untuk lebarkan dia. So dia akan jadi macam ni. Nampak dia macam ni. Okay, lepas tu I macam excited sebab dia ada tempat botol tepi ni. Macam ni, dia tempat botol, dia pun tempat botol. So lepas tu dia ada grip kat tepi ni. So dia contoh kalau korang letak botol, I tak tahu botol air ni muat ke tak, tapi kita boleh try. So just masuk dalam ni kan. Muat weh. Semua tak boleh dalam lah sebab tak boleh sebab I punya ni ada ni. So I rasa kita buka. Muat, korang tengoklah. Siapa jap? Tengoklah. Muat gila macam tu. Grip cantik. Botol korang takkan macam jatuh ke tengah, ke tepi ni pun. Botol korang takkan jatuh ke tengah sebab dia dah lock kat tepi tu. So korang boleh beli macam air, Tea Life, Zeus, Gigi apa-apa, korang letak je kat tepi ni. Lepas tu korang bawa bag macam ni. Cantik gila. Colour dia cantik. Dia macam tak terlalu soft. Dia macam tak terlalu cerah macam putih yang susah nak jaga tu. Dan dia tak gelap. Dia baju apa-apa pun sesuai pakai dia macam ni. Sumpah cantik gila. I
I pernah banyak kali dah nampak dekat TikTok tu orang beli size M, size L semua. I nampak cantiknya tapi macam macam dia cakap harga dia mahal. So tapi sekarang I dah beli. So I am so happy to have this. So I harap I boleh bawa pergi kerja. But I beli size M. So dia muat laptop 14 inch je. Kalau 15 tak muat. So I tak sure laptop company I berapa inci. Tapi I harap muat untuk I bawa. So macam tak payahlah nak beg sandang dah. Tahu tak selama ni I bawa beg belakang tu. So macam budak pergi sekolah, budak pergi U, belajar, lepas tu balik naik LRT macam tu. So orang macam nampak, orang kat sekolah. Tapi macam eloklah macam tu kan. Sebab macam kita muda. Okay. So sekarang macam nampak kita perempuan berkejaya. Tapi macam, okay tak apalah, tak kisahlah orang nak nampak macam mana pun. Yang penting I ada beg cantik, yang mahal, yang I rasa memang I akan jaga gila-gila. I harap lah I dapat jaga dengan baik lah. Bag ni dia apa nama dia? Dia pakai premium canvas. So dia macam kalis air macam tu. So I harap kena hujan. Macam tak lah I nak kena dana hujan. I macam pakai payung yang dia dekat tengah nak hujan macam tu. Harap okey je lah macam tu. So ni bag dia ada lupa lah I nak tunjuk. Excited. Okay. Dia ada compartment dia macam ni, dia ada 2 botol. So dia ada tempat kat sini. Taklah kat sini apa-apa. Lepas tu kat sini dia ada zip. Sini dia ada zip. Ni pun boleh letak apa-apa korang nak. Panjang juga. Dia macam like ke bawah juga dah. Dia punya ni. Sendalam juga. Lepas tu compartment besar. And then dekat belakang ni ada hidden pocket. So korang boleh lah letak macam wallet ke anything yang macam perlu disorokkan dan korang just. And then yang paling penting dia ada zip. Size M ada zip. Kalau size L tak ada zip. So dia akan kedah macam tu. So itu saja untuk bag I suka gila bag ni. I dah lama tunggu untuk buat unboxing ni. I harap video ni jadi. Tolonglah, this is my first ever video after 3 tahun. And I harap korang okey tengok video. I tak harap banyak. I harap korang doakan urusan I dipermudahkan. Okay? Okay, itu sahaja untuk video hari ini. See you in my next video. Bye.